wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Sehat? Terima kasih kerana klik video kecil adventure. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okey. Episod semalam Pasu Amara adalah episod ke-12. 11 hari tu si Pak Su termimpi. Okey. So sampai ke episod 12 terbawah-bawah dengan mimpinya, dengan muka masamnya sebab dia nampak dalam mimpi tu seolah-olah macam Misa ni sebenarnya tak suka dia pun. Okay. Misa tak suka dia, so dia jadi moody. Okey, dan saya sudah cakapkan si Wafi tu, saya rasa dia akan menjadi gila bila si Misa makin menolak dia. Dan betul, bila dia keluar je dari penjara, dia remankan. So dia nak juga cari si Misa. Dia nak juga cari siapa yang menghasut si Misa sehingga kan si Misa begitu tak nak bercakap langsung dengan Wafi, dia tak nak jumpa langsung. Dia kata mesti ada orang yang ugut dia. Dia buat macam tu kan. So dia pergilah jumpa mak si Misa di kampung. Dia paksa tahu mak si Misa untuk ikut dia. Konon supaya si Misa ni boleh dipujuk supaya rujuk semula, kahwin semula dengan si Wafi. Tapi mak dia tak mau. Dan pencarian si Wafi, di call si Pak Su, mana isteri dia, habis dengan isteri dia, kok dah tak ada apa-apa dengan si Misa tu, habis isteri. Okey, dan sesingkat-singkatnya episod semalam si Misa dah bersalin. Sebab apa? Si Wafi pergi cari si Misa di tempat kerja dia tapi dia tak jumpa. So dia curi handphone Kak Pa. Curi handphone Kak Pa, kelakar juga si Wafi ni. Dia buka pasport tak boleh. Lepas tu dia cakap apa tau? Lalu kalau orang gemuk, dia pemalas. Biasanya orang gemuk ni malas fikir. Malas nak berfikir. So dia buatlah pasport tu 12346. Kita try. Dah terbuka. Ngajar dia kata orang gemuk pemalas berfikir. Rasa masuk pun. Dah cakap dah. Okay. So bila dah dia orang buka pasport handphone Kak Pa, dia chat lah si Misa. Dia WhatsApp lah si Misa. Dia kata saya nak jumpa, Kak Pa nak jumpa. Bagi share location dia. So dia share lah. Sebab itu nombor Kak Pa. So Misa pun ingatkan itu Kak Pa. Last yang datang tu siapa? Wafi weh. Dia bawa bunga sebab dia awal-awal tu dia bergaduh dengan si Wardah. Lepas si Wardah dah tak boleh tahan lah dengan si Wafi ni. Dia tak boleh tahan lah dengan perangai si Wafi ni. Misa. Bila Wafi keluar je dari penjara, dia nak cari Misa. Dia kata dia sanggup keluar masuk di penjara demi Misa. So si Wardah marah lah kan. Penyundul yang tersakiti si Wardah ni. Dia bergaduh dengan Wafi. Lepas tu bila si Wardah tipu kalau dia tu tengah mengandung, si Wafi ni happy lah. Lepas tu dia pergilah jumpa si Misa. Dia pergi kedai bunga, dia beli bunga. Lepas tu dia nak pergi jumpa Misa. Sebab apa? Dia dah tahu tempat Misa tinggal. Sebab dia dah WhatsApp kan pakai guna handphone si Kak Pa. Misa ingat itu Kak Pa. So dia bagi tahu lah dia tinggal di mana. Dan bila si Wafi ni dapat berita yang konon-kononnya si Wardah ni mengandung, dia happy lah. Dia nak share kebahagiaan tu dengan si Misa lah konon. Sekali dia sampai di sana, buka pintu, dia nampak si Misa mengandung. Dia terkejut juga. Misa mengandung. Tapi lahanatnya Wafi, dia paksa juga si Misa ikut dia. Tapi si Misa tak mau. Dia tak mau. Lepas tu datang si Daus, dia pun tak boleh halang si Wafi. Datang pula Kak Pa, tak boleh juga. Si Amara lagi. Bila si Amara tolak dengan si Wafi, situlah Misa marah. Dia lempang si Wafi, tapi si Wafi pun lempang balik si Misa. Aku bayangkan, dia mengandung tu. Si Wafi boleh lempang dia sampai dia terjatuh, nak terberanak, barulah datang si Pak Su. Datang si Pak Su dia belasa, baru dihantar pergi hospital. Dan selamatlah beranak anak lelaki. Saya punyalah risau, dia kata tu saya nak bersalin, saya meninggal, tak dapat diselamatkan. Dia beritahu Daus lah. Sudi tak dia jadi jadi bapa kepada anak dia? Sudi tak dia jaga? Sebab dia kata dia tak nak susahkan mak dia. Sebab saya tak bagi abang saya jaga cucu dia. Takkanlah saya nak bagi anak saya pula mak jaga. So dia cakap saya tak nak bagi Wafi juga. Jadi orang yang satu-satunya dipercaya sekarang ni adalah Pak Su. So Pak Su pun kata setuju. Jadi bila si Misa dah selamat bersalin, cakap saya tak mati pun. Jadi tak jadilah awak ni nak jadi ayah kepada anak saya. Tahu dah kalau dia suka Misa dan dia azankan anak dia. Kau si Wafi
yang dah kena belasah teruk-teruk tu, dia masuk ke dalam hospital tempat Miza bersalin. Bila dia nampak si Daus yang Pak Su yang asankan dia, marahlah dia, mengamuk dia. Tapi dalam hal ini kasihan juga dengan si Wafi sebenarnya. Memang dia jahat, tapi kenapa? Sebab si Miza rahsiakan kandungan dia daripada dia. Dia berhak tahu kalau dia tu tengah mana, walaupun ialah tahu dia tu jahat. Tapi dia taklah sejahat-jahatnya pun. Tapi disebabkan bila dia ditipu ni, saya takut nanti dia akan jadi lebih, bukan lagi gila-gila dia tu. Itu dia jadi gila dah. Gila-gila yang tahap marahnya tu sebab apa? Ditipu dengan si Miza. Dia tak bagi tahu pun kalau si Miza tu mengandung anak dia. Bila dia nampak si Pak Su yang asankan dia, marahlah. Dia cakap, ini anakku, yang patut asankan dia tu aku. So dia kena penjara lagi, kena tangkap lagi si Wafi. Dalam penjara itulah dia rasa macam marah sangat. Dia kata, itu anakku. Dia lempang si Miza sampai si Miza terjatuh. Terus dia hantar pergi hospital. Terus dia bersalin. Dan si Pak Su dah menjumpai yang dia tunggu-tunggu selama ni. Dah episod sebelum ni kan dia asyik mimpi je si Miza. Si Miza tak layan dia. Si Miza ni Pak Su nampak lelaki lain duduk di pelamin tu. Tapi dia tak belum sempat tengok muka dia siapa, dia terbangun lagi. Dan Pak Su dah menyerah. Bila dah menyerah, tiba-tiba datang lelaki tu. Bila datang lelaki tu duduk di sebelah Miza, dia tengok, oh, ternyata itu adalah dirinya sendiri. Oh. Bila dia nampak itu adalah diri dia sendiri, dia terbangun. Bagi tahu mak dia lah. Dia terus bagi tahu mak dia. Ni kelakar anak beranak ni. Anak beranak ni kelakar weh. So itulah episod semalam. Si Wafi dengan gila talaknya. Pak Su dengan si Miza dia dah luahkan perasaan dia dalam tengah baru lepas bersalin. Dia dah luahkan yang dia suka. Miza dapat anak lelaki dan si Wafi kena penjara lagi. Itulah kisahnya. So mungkin kalau si Wafi dah jadi gila, mungkin dialah yang akan membuat drama ni porak-poranda nak lagi bila si Gedi tu nanti datang. Tapi si Gedi semalam tak muncul pun. Kan episod 12 si Gedi nanti muncul sebab trailer hari tu nampak bila Pak Su balik daripada hospital dengan Miza, dia datang. Daus ni. So itu saja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.